Pelakon kacak Fatah Amin mengakui gembira melihat rakan artis mendoakan yang baik-baik buatnya. Apatah lagi apabila ia turut datang daripada biduanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Mengutip laporan Berita Harian, katanya dia tersentuh apabila Siti turut tampil dalam sesi siaran langsung di platform TikTok yang dilakukan bersama penyanyi Amira Othman sebelum ini. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Fatah berkata dia mengharapkan orang ramai terus mendoakan yang baik-baik buatnya dan Amira. Saya dan Amira hanya rakan sekerja sebab kami bekerja sama, itu sahajalah. Doa yang baik-baik tapi apapun saya dan Amira berkawan, katanya. Bagaimanapun apabila ditanya boleh gelarkan dia dan Amira sebagai teman tapi mesra, Fatah mengiyakan. Bolehlah tapi mesra atas terma kerja, katanya. Mengulas lanjut, Fatah berkata, keluarga merestui dan sukakan Amira. Malah penyanyi itu turut hadir pada acara bersama keluarganya. Keluarga gembira tengok saya berkawan dengan Amira. Dia rakan artis dan teman kerja yang baik, katanya. Selain itu, Fatah mengakui ada mengirimkan doa kepada Amira yang kini sedang mengerjakan ibadah umrah. Dia pergi pada masa yang terbaik iaitu doa mustajab pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi, ada doa yang saya kirimkan, semoga doanya dimakbulkan, katanya.